tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okay, contoh, Alif Sata dia buat kempen, jom subuh macam Jumaat. Maksudnya dia ajak masyarakat untuk pergi solat subuh berjemaah di masjid. Sebenarnya tanggungjawab kita bagi setiap manusia tidak perlu untuk tunggu kita memegang title ustaz, ustazah ataupun influencer. Setiap daripada kita memang memikul amanah untuk sentiasa saling nasihat menasihati dan berpesan-pesan kepada kebaikan. Ada di kalangan kita yang sampai tahap takut nak share majlis-majlis ilmu, takut nak ajak kawan-kawan, saudara mara pergi majlis ilmu. Sebab apa? Sebab mereka takut orang akan kata macam dia bagus sangat, macam dia rajin sangat, macam dia baik sangat. Kalau kita fikir apa orang kata, kita takkan buat apa yang Allah sebenarnya mensyariatkan kepada kita, iaitu berpesan-pesan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi tak salah pun sebenarnya kalau kita ajak orang pergi ke majlis ilmu, kita kongsikan jadual-jadual majlis-majlis ilmu kepada sahabat-sahabat kita, kepada saudara mara kita. Andai kata kalau kita tak boleh pergi majlis ilmu tersebut sekalipun, ada orang lain yang pergi disebabkan majlis ilmu yang kita kongsikan kepada mereka, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Sebab apa? Sebab dia pergi majlis ilmu tersebut disebabkan kita yang share. Apa yang Alif Sata buat, dia ajak orang pergi masjid solat Jumaat. Cuba bayangkan, bukan sedikit orang yang pergi solat Jumaat, solat berjemaah subuh di masjid, ramai. Jadi semua orang yang pergi solat jemaah subuh di masjid, pasti pahala kebaikan itu akan mengalir juga kepada Alif Sata, orang yang mengajak kepada kebaikan. Jadi kalau nak mengajak anda semua, jangan takut untuk kongsikan apa saja majlis-majlis ilmu, kongsikan saja. Share dalam grup WhatsApp, share dekat media sosial. Jangan takut, ajak orang pergi. Sebab itu tanggungjawab kita. Sama juga kalau macam kita melihat ada orang memerlukan bantuan, jangan takut. Kalau kita tak dapat nak infak, kita tak boleh kongsikan rezeki dengan orang yang memerlukan. Maka kita kongsikan tentang info tersebut kepada orang lain. Mudah-mudahan ada orang lain yang sudi berkongsi rezeki dengan orang yang memerlukan dan disebabkan maklumat yang kita berikan. Dan tentunya pahala itu kembali kepada kita. Sebab itu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. InsyaAllah mudah-mudahan kita orang